Kadang-kadang tu Maria segaram jugalah saya ni bila semua benda nak dikaitkan dengan riba. Kadang-kadang yang tuduh riba ni tak belajar penuh pun tentang riba. Kebanyakan mereka ni ambil pendekatan umum atau pemahaman secara umum je. Betul, kalau kita pinjam wang, kita bayar lebih tu dinamakan sebagai riba. Tapi tu pandangan secara umum. Kita kena lihat juga situasi macam mana. Sebelum tu saya nak buat penafian sikit yang video ni saya bukanlah penasihat agama, tapi saya nak betulkan sikit konsep yang selama ni ramai orang salah anggap tentang loan rumah ni yang dikatakan sebagai riba. Kadang-kadang benda ni saya kena beritahu juga walaupun luar dari bidang saya. Tapi jangan risau, saya tahu batas apa yang saya boleh sampaikan dan tak boleh sampaikan dalam bab agama ni. Seperti kita tahu, Allah mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual beli. Dah ada ayat ni pun dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ni benda asas je yang kita dah belajar agama masa kat sekolah menengah dulu. Jadi kita tak boleh nak pertikaikan atau berdebat lagi tentang haramnya riba ni. Lagipun dosa riba ni termasuk dalam dosa-dosa besar. Kemudian mari pula kita lihat apa maksud riba dan apa maksud untung dalam jual beli ni. Riba ni maksudnya penambahan atau lebihan yang tak sah atau haram dalam urus niaga kewangan yang tak jelas, sama ada dalam bentuk pinjaman atau pertukaran barang. Okey, tu maksud riba. Untung pula maksudnya lebihan hasil yang diperoleh selepas tolak semua kos dan perbelanjaan yang terlibat dalam operasi perniagaan tu. Okey, tak faham lagi apa yang saya maksudkan riba dan untung ni? Jom saya bagi situasi atau analogi mudah nak bagi korang faham benda ni. Katakan Abu nak pinjam dari saya sebanyak RM RM1 dan saya bagi syarat pada Abu, okey boleh nak pinjam RM1 tapi bayar balik sebanyak RM RM1.50. Jadi di sini jelas lebihan 50 sen tu adalah riba. Kenapa saya katakan riba? Sebab di situ tak ada berlaku jual beli yang jelas, tiba-tiba saya dapat untung 50 sen. Situasi kedua pula, Abu nak beli power bank ni dengan harga RM100. Tapi pada masa yang sama, Abu tak ada duit RM100 ni. Jadi saya pun dapatlah idea otak orang bisnes ni. Saya beli power bank tu dengan harga RM100 dan saya jual balik pada Abu sebanyak RM150. Disebabkan Abu ni tak ada cash, jadi saya benarkan Abu buat bayaran asuran kepada saya sebanyak RM25 sebulan selama 6 bulan. Jadi total selama 6 bulan tu Abu akan bayar pada saya sebanyak RM150. Secara tak langsung saya akan dapat lebihan RM50 tadi. Jadi adakah lebihan 50 tu dikira sebagai untung atau riba? Semestinya tu untung. RM50 tu yang saya dapat untung dan bukannya dikira sebagai riba. Jadi lebihan 50 tu halal untuk saya guna. Contoh katakan kalau Abu ni tiba-tiba ada cash, dia tetap kena bayar pada saya RM150 sebab saya beli power bank tadi bermodalkan RM100. Jadi saya nak jual balik pada Abu dengan harga RM150. Jadi RM50 itulah untung saya. Salah ke saya nak jual balik RM150 tu? Tak salah pun. Takkan saya beli power bank RM100 dan nak jual balik kepada Abu RM100 juga? Tak logik lah pula kan? Saya buat bisnes, bukannya buat kebajikan. Kalau saya nak jual RM200 power bank tadi pun pada Abu, tetap tak salah. Kalau Abu setuju nak beli dengan RM200, jadi saya akan dapat untung RM100. Jadi tak salah pun. Jadi samalah juga konsep kalau kita buat pinjaman loan kereta atau rumah. Kita majoritinya memang tak mampu nak beli harga rumah sebanyak RM300,000 secara cash. Jadi apa yang kita buat? Kita akan minta tolong bank. Okey, konsep dia kita akan minta tolong bank belikan rumah tu dengan harga RM300,000 dari pemaju secara cash. Okey, bank akan beli secara cash dari pemaju. Sekarang rumah yang kita nak beli tadi dah jadi hak milik bank sebenarnya. Okey, dah jadi hak milik bank, bukan hak milik kita. Okey, faham tak? Kemudian bank pun dia nak ada untung juga. Bila rumah tu dah jadi hak milik bank, jadi bank jual balik harga rumah tu pada kita dengan harga RM500,000. Cuma baiknya bank ni dia tahu yang kita ni tak mampu nak beli secara cash. Jadi dia benarkan kita bayar secara ansuran bulanan, katakan sebanyak RM1,200 sebulan selama 30 tahun. Jadi adakah korang nak kata bank ambil untung RM200,000 tu dalam masa 30 tahun dikira sebagai riba? Tak. Tu keuntungan bank yang kita dah persetujui sebelum bank tu beli rumah tu dari pemaju. Kalau bank nak jual balik dengan harga RM1 juta pun tu hak dia. Sebab rumah kita yang konon nak beli tadi buat masa sekarang jadi hak milik bank dulu. Cuma persoalannya kita setuju atau tak, mampu atau tak untuk bayar pada bank secara ansuran yang telah dipersetujui sebelum bank beli rumah tu tadi. Jadi jika kita rasa beban dan tak setuju, dari awal lagi bank tak akan beli rumah tu dari pemaju untuk kita. Konsep ni samalah dengan konsep yang saya beritahu tadi yang saya
dia beli power bank dengan harga RM100 dan jual balik pada Abu dengan harga RM150 secara bayaran angsuran RM25 selama 6 bulan. Jadi saya harap korang fahamlah dengan konsep yang mudah yang saya nak beritahu ni. Janganlah mudah-mudah kita semua benda nak diribakan kalau benda tu bukan riba. Sebelum pinjaman ni diwujudkan dalam sistem bank di Malaysia, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, mufti-mufti, ulama dah berbincang dari awal sebelum mengeluarkan fatwa untuk membenarkan pinjaman. Tiba-tiba datang dari mulut kita yang tak pernah belajar ilmu muamalat ni senang-senang untuk meribakan sesuatu.